tinggi guys, susunan dia dah hampir sama tinggi dengan saya. Tengok, sama tinggi dengan kakak tu. Punyalah banyak beras dekat Malaysia. Ya Allah, melimpah-limpah. Saya heran, daripada mana dapat cerita kata beras tak ada kat Malaysia ni? Tak Saya pernah. kerja sini dalam beras ni dah 12 tahun. Belum pernah lagi beras kita yang putus dekat Malaysia ni. Kebanyakannya beras yang kita import daripada mana, Pak? Macam import yang saya tahu macam India, Thailand, sinilah banyak. Okay, berjumpa lagi kita di dalam Brozul Outdoor. Alhamdulillah, hari ni kita nak pergi ke Pasar Raya Lotus ya, dekat Ampang ni. Sebenarnya bukan apa saja nak jalan kat sini, dan saya nak tengok lah. Ada yang mengatakan dekat Malaysia ni beras selalu tak ada. Betul ke beras selalu tak ada tu? Itu yang saya nak tengok betul-betul sendiri dengan mata kepala saya sendiri dekat Pasar Raya Malaysia ni, dekat kedai-kedai kat Malaysia ni. Betul ke beras dah tak ada? Sedangkan saya ni duduk Malaysia. Jadi saya nak buktikanlah kepada penonton-penonton semua. Jadi kita nak tengok betul ke. Lagipun sekarang ni pun petang macam ni memang seronok kalau jalan-jalan, bawa anak, bawa isteri, sambil-sambil tu kita beli barang-barang dapur sikit. Okey, dah sampai pun di depan Lotus ni. Kita cari parking kejap ya. Dah dapat pun parking. Petang-petang macam ni seronok jalan-jalan, tak panas. Lepas tu cuaca walaupun mendung, tetapi selesa kalau kita jalan petang-petang begini. Okey, dekat depan ni kita tengok banyak orang meniaga kat depan-depan ni. Macam-macam ada, makanan macam-macam. Mi rebus ada. Ni mi rebus utara. Kat sana ada ni nama-nama kedai, soya padu, nasi kenduri, chicken rice and tender. Lepas tu depan-depan ni ada jual sunset juice. Macam-macam lah jualan kat depan ni. Suka pergi kat Lotus ni sebab dia dekat dengan rumah saya. Kalau nak pergi beli barang ke, beli barang dapur, dekat dengan rumah saya. Ada ni polok ada, laksa Sarawak ada ni. Itu makanan negeri saya tu. Okey, jom kita terus nak masuk ke Lotus. Kita nak tengok apa yang ada kat dalam Lotus ni. Dan sambil tu nak sebel-sebel lah. Tengok yang orang selalu kata beras tak ada dekat Malaysia ni. Ni saya nak tunjuklah bukti betul ke tak. Sebab saya ni kan orang Malaysia, duduk kat Malaysia. Jadi saya rasa macam pelik bila orang kata beras tak ada dekat Malaysia ni. Macam heran pula saya bila orang cakap gitu. Okey, dekat bawah ni memang dia barang-barang kedai-kedai consignment, kedai-kedai yang biasa. Bagi korang yang biasa pergi ke Lotus Ampang ni, korang mesti tahu kan dekat sini macam mana. Dan sebenarnya Lotus ni memang dekat dengan rumah saya. Selalu pergi kat sini, kadang-kadang beli barang-barang dapur apa semua, selalu juga pergi ke sini. Tetapi saya lebih selalu juga pergi ke home grocery yang dekat dengan rumah saya juga tu lah. Dia ada banyak jual, ada jual slipper. Ni kalau nak jahit potong kaki seluar ke baju ke kan. Ada jual jam dekat sana, ada Dunkin Donut, Tail Life. Banyaklah barang-barang yang jualan kat sini. Bukan saja untuk pasar raya nak beli barang dapur, motor pun ada jual kat sini lah. Korang tengok motor apa yang ada. Motor Yamaha pun ada. Ni skuter Yamaha pun ada. Ni motor 135. Saya bukan peminat motor dan sebab tu saya tak tahu sangat nama-nama motor ni. Pasar raya ni, Lotus dekat Ampang ni memang besar ya. Dia ada bahagian untuk elektrik, bahagian untuk barang-barang kering, dan kalau ke sana, belakang sana lagi, barang-barang untuk barang-barang basah macam ikan, ayam, sotong, semua ada kat belakang sana. Okay, ni bahagian sabun. Tapi kita nak pergi kat belakang sana lah, nak tengok beras. Berapa banyak beras yang ada. Ini baru satu pasar raya yang supermarket yang kita pergi. Sebenarnya mana-mana supermarket yang dekat Malaysia ni sebenarnya sama je. Dia punya konsep je. Jarang lah kita dengar dekat Malaysia ni tak ada beras. Cuma yang saya heran, kenapalah orang nak buat cerita Malaysia ni tak ada beras lah, tak ada apa. Sedangkan saya duduk Malaysia ni, saya pun bereaction tentang Indonesia. Dan saya pun heran kenapa banyak orang kata tak ada beras. Itu yang saya heran. Saya hari-hari dekat sini tengok beras melimpah-limpah ni. Buktinya beras banyak dekat Malaysia ni. Ni dia. Ni beras cap rambutan ada. Ni tinggi guys, susunan dia dah hampir sama tinggi dengan saya. Tengok, sama tinggi dengan kakak tu. Punyalah banyak beras dekat Malaysia. Ya Allah, melimpah-limpah. Macam mana lah kata beras tak ada kat Malaysia ni. Banyak beras. Jadi itulah saya heran, daripada mana dapat cerita kata beras tak ada kat Malaysia ni. Ni melimpah-limpah beras ni. Melimpah-limpah ni. Ni semua beras ni. Okey, ni satu trompok, dua trompok. Ni tiga tompok. Ni Faizah ni memang beras daripada Malaysia lah. Beras Faizah ni. Ni memang buatan Malaysia lah, Faizah ni. Beras ni. Tengok, dibungkus sekat Faizah di Johor. Beras Johor, daripada Johor. Ni beras daripada mana? Ni beras daripada Semenyih. Nampak? Semenyih. Semenyih, Selangor lah. Lagi beras mana? Ni beras Siam Best. Siam Best ni biasanya import daripada Siam lah.
Tapi ini semua beras memang banyak guys. Ini beras semua, ni beras, ni beras 5 kg. Banyak beras kak? Beras daripada mana? Thailand? Thailand, India. Kalau India? basmati India lah. India, basmati India kan? Hmm. Lepas tu daripada mana lagi? Vietnam ada? Tak ada. Ni saya tanya pada betul-betul pekerja yang ada kat sini lah tentang dia jaga kawasan ni. Dan ada pun Thailand, dan kata tadi India. Kalau basmati memang India, kita tahu basmati India ya. Orang India makan basmati ya. Ni. Jadi itulah, banyak beras guys. Saya tak tahu nak cakap berapa banyak beras. Ribuan kilo, ribuan tan. Banyak beras daripada bungkusan besar sampai ke bungkus-bungkus kecil-kecil macam ni. Ni dia. Itulah, saya kadang-kadang ada setengah, bukan semua saya kata, ada setengah netizen netizen yang mengatakan di Malaysia ni tak ada beras. Ni kita tengok, ni yang tadi kiri kanan beras, ni pun beras juga ya. Ni beras kawasan ni. Dia banyak beras, ada macam-macam jenis. Brown beras, brown rice ni brown rice ni. Ni beras ni. Ini bagus kalau orang kencing manis ya, orang yang ada sakit yang tak boleh makan nasi, maksudnya beras ni sesuai untuk diorang lah. Ni untuk biasanya kalau beras ni sumo ni, beras sumo ni biasa untuk orang buat sushi. Kalau nak buat sushi pakai beras sumo ni guys. Bagus. Ni beras Taj Mahal. Beras Taj Mahal ni ni beras Pak Iza ya. Dibungkus di Johor lah, Batu Pahat. Okey guys, inilah buktinya yang bahawa di Malaysia ni melimpah beras. Kalau ada, bukan semua saya kata, bukan semua ada 1 orang 2 orang netizen yang mengatakan dekat Malaysia ni tak ada beras. Saya rasa itu hoax ya. Jadi ini bukti dia. Saya buktikan kepada korang yang menonton, apa yang mereka katakan itu adalah hoax. Bayangkan guys, di kiri, di kanan saya guys, di kiri saya guys, penuh dengan beras. Bukan situ saja, dekat sini pun beras juga. Melimpah-limpah guys, beras terlalu banyak. Ni saya rasa tak tahu berapa tan yang ada beras dekat sini ya. Banyak. Daripada sini 1, 2, 3, 4, 5 semua beras ya. Jadi hentikanlah membuat berita-berita palsu, berita-berita hoax tentang Malaysia yang mengatakan beras tak ada. Dekat Malaysia ni pernah tak putus beras kak? Buat masa ni tak pernah lagi dah putus. Tak Saya pernah. kerja sini dalam beras ni dah 12 tahun. Belum pernah lagi beras kita yang putus dekat Malaysia ni. Belum pernah lagi yang Belum tak, pernah. tak ada beras dekat Malaysia ni ya? Tak pernah. Tak pernah ada Tak ya? pernah. Itulah. Jadi rasanya baik kita hentikanlah berita-berita hoax tu ya. Ya. Mengatakan Malaysia ni tak ada beras, habis beras ya. Tak ada. Itulah. Sini banyak, tak pernah putus Akak lagi. ni sendiri yang jual beras hari-hari, susun beras hari-hari kak ya. kita. Hari-hari hari-hari saya Tengok susun, tak akak pernah. punya baju pun serba serba wangi. Memang pengedar beras ya. Itulah, kita bertanya pada orang yang betul-betul mengedar tentang beras ya. Jadi inilah akak sendiri berkata kat Malaysia ni tak pernah putus beras ya. Ya, betul. Kebanyakannya beras yang kita import daripada mana kak? Yang kita import lah. Macam import yang saya tahu macam India, Thailand, sinilah banyak. India, Thailand lagi? Yang saya tahu sinilah. Itu je lah yang saya tahu. Daripada negara lain tak ada? Belum, saya rasa tak. Belum tak ada. Belum. Tak ada. Semua dekat kita. Yang paling banyak dalam Malaysia kita lah beras. India, Kan Kedah paling banyak kita punya beras kan. Betul. Pengeluar terbesar beras kan dekat Kedah. Ya betul. Saya pun kan asal dari sana. Oh, orang Kedah. Orang Kedah mesti tahu, mana boleh tak tahu orang Kedah. Pengedar padi kan. Kita banyak padi. Pembuat padi terbesar kan. Terbesar kat Kedah. Kalau Johor tu nanas kan. Ya, betul. Okey kak, terima kasih banyak-banyak kak ya. Okey, sama. Sama juga. Abang beras bagaimana? Jasmine. Jasmine. Wah, dah berapa lama bang tentang beras ni? Kita kerja tentang beras ni. Beras ni 3 tahun. Oh, lama bang Pernah dengar ke dekat Malaysia ni ada putus beras ke, tak ada beras Tak ke? ada lagi. Tak pernah Tak pernah. Jadi itulah. Kita pun heran juga bila ada berita mengatakan Malaysia ni tak ada beras ya. Ya. Jadi melimpah-limpah sebenarnya beras bang Betul. Alhamdulillah. Jadi kebanyakan beras kita import daripada mana bang? Import dari Thailand ke India. Thailand dan India paling banyak ya. India Negara-negara lah. lain? So, tak ada. Tak ada negara-negara lain. Dia yang tempat besarnya Kedah lah. Kedah, kita yang pengeluar beras yang terbesar di Malaysia ya. Okey bang, terima kasih banyak-banyak. Apa nama bang? Muhammad Nafi. Muhammad Nafi. Panggil Hafiz ya? Saya Brozul. Oh. Okey bang, terima kasih banyak-banyak bang kerana bagi kerjasama. Okey guys, kita dah jumpa tadi dengan abang dan kakak yang betul-betul bekerja tentang beras yang ada di Malaysia dan di pasar raya di Malaysia ini. Dan inilah buktinya yang mengatakan mereka sendiri yang bekerja tentang pengeluar beras di mana-mana pasar raya yang ada di Malaysia ni. Mereka sendiri pun tidak pernah dengar lagi Malaysia ni kehabisan beras, tiada beras ya. Jadi kalau ada berita segelintir netizen yang mengatakan Malaysia ni tidak ada beras,
saya nak bagi tahu kat sini, hentikanlah cerita itu ya. Sebenarnya kisah itu tidak benar, tidak betul. Jadi buat apalah kita untuk berburuk sangka, sedangkan banyak perkara yang baik, kita ceritakan perkara yang baik ya. Jadi guys, dah terlanjur kita berada di Pasaraya Lotus ni, apa kata kita jalan-jalan tengok benda-benda lain yang nak dibeli. Jom. Dekat Malaysia ni seronok sebenarnya, nak beli apa-apa barang dapur tak susah. Pergi je Pasaraya semua ada. Nak beli sayur, nak beli ikan, nak beli beras, nak beli limau. Oh, lokam ah. Oh, ni isteri saya suka lokam ni. Ini satu kotak RM15 murah ni, tahun baru Cina melimpah-limpah. Sebab dah nak Chinese New Year dekat Malaysia kita ni, berbagai-bagai agama, berbagai-bagai bangsa. Jadi kita bila tahun baru Cina ada banyak limau. Saya dah beli limau ni guys. Ni satu kotak dalam RM15 lebih je. Boleh lah. Berapa biji tak tahu berapa. Santai kawan. Kita nak bayar dulu dekat sini. Kita nak tengok apa yang ada dekat luar pula. 8, 10, 14. Ni 14 ni ada aiskrim. ni ada pulut sekali. Betul. Kalau ambil set ni nak add on pulut, aiskrim pun tak ada masalah. Oh ni. Nak ni lah. Satu ya. Pisang hijau Tati. Tati tu apa nama orang? Branding. Oh, branding. Nama branding pisang hijau Tati. Okey, kita dah beli pisang hijau. Terima kasih. Okey, sama-sama bang. Ni apa ni? Wow, aneka popia. Macam-macam popia ada ya. Wow, Kate. Hai Kate. Dia terkejut. Dia terkejut tengok Kate. Bye-bye Kate. Bye-bye Kate. Bye-bye. Dia takut, dia takut. Wah, ni kat sini ada banyak lagi. Yang kita mula-mula masuk tadi kita tengok. Ni dah keluar daripada Lotus. Baru sempat kita nak survey tengok apa yang ada jual-jual kat sini. Nak apa? Laksa utara. Oh, ni laksa ada cili padi ke apa? Ni laksa sarang. Dia ada 2 telur. Telur rebus, telur rebus, telur sarang. Awak dah lebih 10. Saya nak beli makanan khas daripada Sarawak. Ni kolok dan juga ni laksa Sarawak. Ni kita tengok. Laksa Sarawak RM12. Ni memang original Sarawak ke? Kita orang Sarawak? Kami pun orang Sarawak juga. Awak sini. Kami kucing. Ada mi kolok pink. Mi kolok apa tu? Tak apa? Asam terung. Asam terung? Oh, tuang asam. Oh, tuang asam. Manok masak tuang asam. Berapa harganya? 10. RM10. Yang tu laksa. Ui, besar udangnya. Oh, kek lapis pun ada juga ni keknya. Kek bos belum hantar. Oh, bos hantar. Bos semua menjual, semua berniaga ke? Tuang asam sikit. Laksa Sarawak RM1 lah. Untuk nama kedainya. Oh, cakap Sarawak lah. Makai by You Mecha. Oh, Makai ni bahasa Iban ni. Oh, makan. Makai by You Mecha. Tapi halal lah. Halal. Alhamdulillah halal. Orang Sarawak guys. Bendera Sarawak. Okey guys, itulah tadi kita dah pergi ke Pasaraya Lotus, Supermarket Lotus. Jadi sebenarnya pasaraya di Malaysia ni ataupun di KL ni, di mana-mana lah, dia punya konsep tu sebenarnya sama saja ya. Dan saya tadi pergi ke tempat beras. Bukan apa saya pergi ke situ, dan sebenarnya saya nak membuktikan kepada semua penonton-penonton yang mana mengatakan Malaysia ini tidak ada beras, kekurangan beras, kehabisan beras, semuanya itu adalah berita hoax. Jangan percaya, kerana di Malaysia ni, dan seperti yang saya tadi tanya kepada peniaga ataupun mereka yang bekerja tentang beras ini yang ada di pasaraya itu tadi, mereka pun kata tak pernah ada lagi krisis beras, tak pernah ada lagi tidak ada beras di Malaysia ini, sentiasa ada beras. Dan katanya tadi kebanyakan beras yang di Malaysia ini diimport daripada Thailand dan juga India lah, yang paling banyak sekali beras mati lah biasanya daripada India ya. Jadi guys, jadi kita kalau nak buat konten tu, rasanya janganlah kita membuat konten memburuk-burukkan sesuatu negara. Janganlah kita membuat konten untuk melaga-lagakan sesuatu negara ya, dengan negara ni A dengan negara B ya. Kerana nanti konten kita itu akan kekal ada di media sosial. Tiba-tiba satu hari nanti kita meninggal ataupun kita mati, berita hoax kita tu tadi, berita fitnah kita tu tadi masih lagi di media sosial dan orang masih tonton. Dan kita masih lagi mendapat dosa yang kita buat tu tadi. Walaupun kita sudah mati, tetapi dosa kita itu tadi masih menyebar di dunia maya ini dan masih ditonton ramai orang, beribu-ribu orang, beratus ribu orang. Jadi bagaimana kita nak tenang di dalam kubur sana kalau kita sentiasa melakukan ataupun membuat konten-konten menyebarkan keburukan
tentang orang lain. Jadi hentikanlah berita hoax, hentikanlah berita-berita yang memburukkan di sesuatu tempat. Saya ni membuat konten tentang Indonesia juga, dan saya ada channel tentang Indonesia, buat reaction tentang Indonesia, dan saya memuji tentang Indonesia. Tetapi apabila ada di kalangan seorang dua orang netizen yang memburukkan tentang Malaysia, saya pun di sini saya mengatakan janganlah kita melagakan satu negara A dengan negara B ya. Jadi kita buatlah kebaikan. Sedangkan banyak lagi berita-berita yang boleh kita buat tentang kebaikan negara A dengan negara B dengan negara A. Itulah amalan yang kita boleh buat untuk masuk ke syurga. Jadi hentikanlah berita-berita yang tidak baik. Jadi kita sama-sama baik kerana kita ini sama di Asia Tenggara dan kita sama-sama di satu Nusantara. Kerana kita ni dibezakan dengan negara, tetapi agama kita kebanyakan adalah sama, agama Islam. Jadi apa kata kita terus berbuat kebaikan yang disuruh oleh Islam dan agama kita. Guys, rasanya sampai di sini saja untuk vlog kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Terima kasih kepada yang korang yang subscribe, yang like, yang komen dan share. So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.